Berapa kita zikir setiap hari? Berapa kita sebut subhanallahi wa bihamdihi? Berapa kita sebut la haula wa la quwwata illa billah? Berapa kita sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah? Berapa sehari kita sebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar? Berapa sehari kita sebut la ilaha illallah? Berapa sehari kita sebut Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad? Ada orang tak ada. Lagi balik beli tasbih, letak dalam poket. Alim dan soleh wajib ada tasbih. Orang nak ngumpat kita, nak kutuk kita buat warak balik umrah ke, jadi wali ke, buang tabiat ke, yang tu mulut dia. Yang keluar daripada mulut dia, daripada status Facebook dia, setiap huruf akan ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biarkan dia dengan mulut dia. Beli tasbih, letak dalam poket. InsyaAllah bertambah zikir tuan-tuan. Dia bermula dengan 100. Dia nak jadi 200, dia akan meningkat jadi 300, dia akan meningkat jadi 1000, dia akan meningkat jadi 1100, 1200, 3000, sikit-sikit. Sehinggalah tuan-tuan naik motor 10 minit pun hati tuan-tuan akan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sendirinya. Ayat yang pertama tuan-tuan buat balik, fadhkuruni azkurkum. Fadhkuruni, siapa yang ingat aku? Azkurkum, aku ingat dia.